Allah kata bahawasanya kita bagi kepada yang layak, kita dah buat dengan ikhtiar kita. Jadilah apa yang terjadi. Dia mai satu peringkat. Ayat selepas tu dalam surah An-Nisa tu juga barulah dia mai. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Orang yang memegang urusan, orang yang berkuasa di kalangan kamu. Al-Imam Syafi'i kata ulil amri, dia merujuk kepada sama ada yang dilantik oleh Nabi. Kerana Imam Syafi'i dia tak mau ayat ni dipolitikkan kelihatannya, ataupun mereka merupakan ulama kata dia. Tetapi majoriti para ulama menyatakan ulil amri ni bukan saja umara yang dilantik oleh Nabi, semua mereka yang ada kuasa, yang ada syaukah, yang memerintah tanah dan rakyat. Memerintah tanah saja tak ada rakyat, tak memerintah. Memerintah rakyat saja tak boleh kalau tak ada tanah. Maksud mesti memerintah, ada rakyat dan ada tanah, ada wilayah yang dia perintah. Ati Allah wa ati Rasul, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri, tanpa diulang taat macam mana kita beritahu. Kemudian dia kata fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dengan mereka ni pada Allah dan Rasul. So sekarang satu orang dilantik, mungkin ada kita sesuai, kita tak sesuai. Pertama, M10 yang dan lantik Ibrahim dalam sistem kita dia beza. Ada pula yang di Pertua Agong. Ada pula sistem dia juga bukan ada solid power. Ulul amri telah buat keputusan, mereka lantik satu orang. Kita mungkin setuju, mungkin tak setuju. Betul. Tapi Nabi kata alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ini konsep penting untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Orang muslim dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila disuruh pada maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat.